Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mukaddimah di satu tempat yang ikonik bagi orang Malaysia. Setiap kali mai melaksanakan ibadah haji, iaitu kawasan sini nama dia Janadriyah. Janadriyah adalah salah satu kawasan yang menjadi penempatan kepada rakyat Malaysia dah lama. Sejak daripada dulu saya duk main dengan tabung haji, dengan ma'abatin, kita duk dengar Janadriyah. Ya Haji, silakan Haji. Assalamualaikum. Sila. Oh, seronok sama je. Jalan elok Haji, jalan elok. Alright. Dekat Janadriyah ni memang asal dulunya pejabat urusan semua pun kat sini. Sekarang dia dah jadi tempat untuk kesihatan. Maknanya untuk rawatan. Kita masih lagi ada untuk orang kata menyantuni jemaah rakyat Malaysia. Sebab lah ni kalau ikutkan suhu lebih kurang dekat 42 Celsius. Dia jadi lebih kurang lah kalau ikut kita punya. Ada yang kalau dalam kereta dia tulis 39-40. Kalau kita tanya penduduk tempatan, dia akan kata dia increase sikit lah. Tak apa, saya bukannya laporan cuaca. Cuma nak habang kata cuaca agak memang panas waktu lah ni. Dan kita belakang saya ni semua orang boleh nampak mercu tanda. Kalau zaman dulu, zaman baginda Assalamualaikum. Elok-elok jalan. Ni semua adalah petugas-petugas tabung haji. Yang berkhidmat siang malam. Especially yang duduk area-area sini. Cara mereka pakai tadi nampak mereka bahagian kesihatan yang memantau, yang menjaga. Semoga Allah Ta'ala memberkati mereka semua insya-Allah. Amin. Dalam sepanjang urusan apa hak mereka nak buat. Okey, saya dalam bab ziarah ni, hari ni saya nak tunjuk tuan-tuan belah belakang sini. Dulu mercu tanda kawasan berbukit bukau. Wan mai sini Wan. Ni Wan. Kita bagi depan nampak. Ni bukannya bukit sehari dua. Nampak? Bukit. Assalamualaikum. Haji mabrur. Waalaikumsalam. Haji mabrur. Semua orang. Tengok bukit sana sampai kepada depan sini. Nampak? Ni semua ni adalah bukit-bukit yang kita guna istilah kita memang original. Sebelum dia diruntuh-runtuh sama macam Janadriyah ni kata kawasan bukit. So, semua ni dulu mercu tanda dia adalah Kaabah Baitullahil Haram. Daripada jauh orang boleh nampak bangunan Kaabah. Tapi lah ni orang kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mercu tanda yang menjadi satu orang kata tanda kepada masyarakat adalah Clock Tower. Dan dia adalah bangunan wakaf dan kita happy sebagai bangunan wakaf untuk membangunkan Masjidil Haram. نزل لو عايز هناك طيب ماشي نزل هناك الحمد لله كيف تمام 100 boleh ya boleh 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 satu dua satu cantik. Selamat abang, kakak. InsyaAllah. Cakap afan, afiyah. Mai saya ambil selfie. Mai saya ambil selfie. Senang, haji aja. Belah sini. Payung kena tutup dulu. Kalau tak nampak belakang. Nampak payung. Satu lagi. Ya. Okey. Kami duduk ajiat. Mai tadi kami ambil barang. Perubatan. Okey Haji aja. Assalamualaikum. Kawasan ni sibuk. So, tu tak apa. Point dia saya nak tunjuk kat tuan-tuan semua bahawa dulu mercu tanda dia adalah Kaabah daripada jauh. Kalau orang nampak saja bangunan Kaabah, kalau kita baca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah, mereka nampak aja bangunan Kaabah daripada jauh. Sebab tu yang paling besar peta hitam. Maka mereka akan pacu kenderaan mereka cepat sebab nak sampai awal. Dari sekarang, Kaabah kita dah tak nampak lah. Sebab ada banyak halangan. Yang menjadi mercu adalah
clock tower dan masih lagi ada kalimah alif lam lam ha. Semoga Allah Taala memberkati kita semua dan pewakaf-pewakafnya. Wallahu a'lam. Ini adalah laluan dari Hotel Janadria. Sekali lagi saya tunjukkan tuan-tuan, yang digunakan oleh jemaah yang tahun lepas haji baru saja dikonstruk. Dan hebatnya mereka ni buat dalam sekelip mata aja tempat ni. Siap dengan tempat bas, siap dengan laluan berbumbung. Dahsyat. Subhanallah. Jadi laluan ni akan terus bawah dan kita akan melalui perkampungan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Nanti dalam episod yang akan datang, kita akan kembara melihat dan orang kata apa, enjoy perjalanan dalam perkampungan Rasulullah SAW. Sambil tu, jom jalan dengan saya tunjuk jarak perjalanan. Ini adalah hotel tadi, Jemaah Haji Malaysia. Kemudian turun mai kat sini, lepas lalu bawah, and then terus sambung kat sini. Dan kebanyakannya bas akan berhenti dekat sini untuk turunkan para jemaah, dan tuan-tuan boleh nampak jemaah-jemaah keluar mai masuk sini. Dan alhamdulillah, kawasan-kawasan sini dulu merupakan kawasan-kawasan berbukit bukau yang tak ada penghuni seorang pun. Kesan daripada berkatnya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membuatkan kawasan ini kali ni saja. Okey, tak usah kali ni lah. Last year, saya masih ingat, sekurang-kurang jumlah manusia yang berada di tapak ini, Mekah Al-Mukarramah, sebelum orang kata apa, dicampur dengan penduduk tempatan, jumlahnya adalah 1.8 juta jemaah haji di seluruh dunia. Power tak power? Berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, keberkatan yang mengalir daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan daripada air Zam-Zam yang mengalir. Ayah, saya Haji. Assalamualaikum. Haji mabrur. Sa'i masykur sama Haji. Ya, saya. Apa dia? Mana handphone kata nak ambil gambar. Mai kita ambil. Ambil. Tak payah, saya selfie. Mai. Oh, lu tu buat dah. Buat dah. Apa yang belum? Okey. Nanti buka ni Jempol. Haji mabrur, sa'i masykur. Haji nak pergi mana masjid? Masjid saja. Banyak kita sampai malam lagi ya. Baik. Jalan elok Haji. Haji mabrur, sa'i masykur, zaman maghfur. Apa orang yang tahu? Dengan berkat doa, dan dari situ kita nampak kenapa salah satu perkara yang important dalam melaksanakan ibadah haji adalah berdoa. Sama ada kita tawaf, sama ada kita sa'i, sama ada kita melontar jumrah, sama ada kita berada di Mina, apatah lagi ketika berada di Arafah. Antara perkara utamanya adalah berdoa. Dan saya masih ingat ada riwayat yang digunakan oleh ulama untuk cerita kepada kita, iaitu sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Seolah-olah menggambarkan dalam liputan ibadah haji ni dikayakan dan dipenuhkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kesannya yang kita nampak dalam berdoa ialah, lihatlah bumi yang kering kontang dengan berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam subur. Dan lihatlah macam mana masyarakat semuanya mai sini dalam keadaan satu je dalam minda dan kepala mereka, iaitu beribadah, bertawajuh dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.